warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, nama Ustazah Siti Mansah binti Muhammad. Ustazah merupakan guru pendidikan Islam di salah sebuah sekolah di Semporna. Ustazah sedang menyiapkan satu tugasan untuk subjek teknologi dan pembelajaran. Tugasan ini Ustazah kena bangunkan satu website yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang bertemakan air dalam kehidupan. Ustazah harap dengan Google Site yang Ustazah bangunkan ini, Ustazah menggunakan pelbagai teknologi dan sumber untuk mempersembahkan maklumat lebih interaktif, menarik. Percaya penerapan teknologi ini dalam pembelajaran dapat membantu murid-murid sekalian memahami dengan lebih baik agama dan lebih mendalam dan meningkatkan minat murid-murid sendiri terhadap subjek pendidikan Islam yang bakal Ustazah persembahkan. Ustazah harap dengan laman web ini dapat menjadi rujukan kepada murid-murid dan dapat menjadi manfaat bagi murid-murid, guru-guru juga atau ibu bapa untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kepentingan air dalam kehidupan itu sendiri menurut perspektif Islam. Ustazah harap dengan laman web yang Ustazah bangunkan ini dapat memberi berjuta manfaat kepada murid-murid memahami kepentingan air dalam kehidupan itu sendiri dan murid-murid dapat belajar dengan lebih seronok dan tanpa tekanan. Ustazah harap dengan laman web Ustazah bangunkan ini murid-murid suka. Terima kasih semua murid-murid. Jom kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah website yang telah saya dirikan untuk berkaitan dengan air dalam kehidupan pendidikan Islam tahun 1. Kalau dapat dilihat ni laman utamanya ada tajuk besar yang disediakan oleh saya, dan di bahagian atas ada button-button untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan tajuk. Yang pertama adalah button pengenalan, yang kedua adalah button ruang pembelajaran, yang ketiga button permainan, yang keempat button latihan, yang kelima button rujukan, yang keenam button maklum balas, dan yang terakhir sekali button penutup. Ini adalah laman utama bagi website yang telah saya dirikan. Di bahagian bawah anda boleh klik di sini untuk meneruskan ke bahagian yang seterusnya. Dimulakan dengan bahagian pengenalan. Di sini saya masukkan pengenalan berkenaan dengan tugasan yang diberikan kepada saya, iaitu tugasan teknologi media dan pengajaran untuk mendirikan sebuah website yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar di sekolah. Ini penghasilan produk ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan untuk memenuhi tugasan 2 bagi kursus teknologi media pengajaran untuk pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran ini membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Sehinggalah di bahagian akhir website ini ada button seterusnya untuk kita teruskan ke bahagian yang seterusnya, ataupun ada button kembali untuk kita kembali ke halaman utama. Kita boleh tekan button seterusnya untuk bahagian pengenalan diri. Di sini saya sertakan dengan video pengenalan diri saya. Anda boleh klik di bahagian pengenalan video untuk melihat video pengenalan diri saya, ataupun anda boleh melihat biodata yang telah saya sediakan di bawah berkenaan dengan diri saya, iaitu saya sendiri Siti Mansah binti Muhammad, merupakan guru pendidikan Islam yang berlatar belakangkan graduan dalam pengajian Islam dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM Negeri Sembilan. So, bahagian bawah sekali untuk halaman pengenalan, saya sertakan juga dengan doa. Mari berdoa sebelum memulakan pelajaran, agar murid-murid ini dapat memulakan suatu pekerjaan dengan meminta petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di bawah sekali juga saya sertakan dengan button seterusnya atau button kembali. Seterusnya untuk kita pergi ke halaman yang seterusnya atau kembali untuk kita kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita tekan button seterusnya, kita akan pergi kepada objektif pembelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap pengajaran atau pengajian, kita mempunyai objektif yang tersendiri. Dan setiap objektif itu sebenarnya tidak sama. Contohnya untuk subjek pendidikan Islam berkaitan dengan ibadah, dia mempunyai objektif-objektif yang tersendiri. Manakala untuk bidang akidah ataupun bidang akhlak, bidang adab, dia mempunyai objektif-objektifnya yang tersendiri. Di bahagian ini, saya sertakan dengan objektif pembelajaran, di mana dia akan disertakan di bawah ini. Jom baca sama-sama. Objektifnya pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud air mutlak dengan betul. Yang kedua, mengenal pasti ciri-ciri air mutlak melalui pemerhatian dan perbincangan. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, murid dapat menjelaskan kepentingan air mutlak dalam kehidupan harian. Dan di bawah sekali saya sertakan juga button seterusnya atau button kembali untuk ke halaman seterusnya. Anda boleh menekan button seterusnya. Untuk halaman seterusnya saya datangkan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran bagi tajuk yang saya bina, iaitu air dalam kehidupan. Standard kandungannya 4.1 dalam DSKP, memahami bahagian-bahagian air mutlak dan kegunaannya serta mengamalkan adab penggunaan air dalam kehidupan harian. Mana untuk standard pembelajaran, saya sertakan 3 standard pembelajaran. Yang pertama, 4.1.1 menyatakan bahagian-bahagian air. 4.1.2 menerangkan jenis-jenis air mutlak. 4.1.3 menjelaskan kegunaan air. Di bahagian bawah saya sertakan juga dengan button seterusnya atau button kembali untuk meneruskan halaman. Anda boleh klik button seterusnya. Manakala untuk kembali ke halaman sebelumnya, anda boleh menekan button kembali. Button seterusnya akan pergi ke halaman panduan, di mana saya tampilkan di sini gambar yang gambar air, di mana untuk saya memberi bayangan kepada murid-murid itu sendiri berkenaan dengan air dalam kehidupan, di mana saya sertakan dengan air mutlak, iaitu air yang jernih, air yang keruh dan air yang berwarna. Mana di sini murid dapat membezakan mana satu air bersih dan mana satu air tidak bersih dan tidak dikategorikan dengan air mutlak. Untuk di bawah anda boleh lihat saya sertakan juga satu gambar animasi, di mana adanya gambar masjid, adanya gambar orang kanak-kanak, adanya gambar paip dan gambar air, adanya gambar hujan dan adanya gambar pokok-pokok. Di mana kalau kita lihat kegunaan air ini banyak. Air ini digunakan untuk membasuh tangan, contohnya. Air itu sendiri untuk digunakan untuk kita ambil wuduk, untuk kita melakukan sembahyang. Dan air itu dapat kita lihat, salah satu air mutlak adalah air hujan. Mana saya sertakan dalam gambar animasi ini, salah satu animasinya adalah gambar hujan. Di bawah sekali saya sertakan juga untuk button seterusnya dan button kembali. Anda boleh menekan button seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Begitu juga anda boleh menekan button kembali untuk halaman sebelumnya. Button seterusnya ruang pembelajaran. Di sini saya sertakan dengan video pembelajaran, di mana anda boleh menekan video untuk sangat penting. Kita boleh hidup
jenis-jenis air dan Jadi, bahagian-bahagian air anak-anak itu sendiri. Di bahagian bawah, saya sertakan juga buku teks secara digital, di mana anda murid-murid boleh melihat buku teks dan menjadikan buku teks itu rujukan apabila guru itu untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan topik pembelajaran. Dan di bawahnya saya sertakan dengan nota ringkas untuk memberi bayangan kepada murid-murid itu sendiri agar jenis-jenis air mutlak ni dalam keadaan yang lebih mudah dan lebih difahami. Contohnya saya datangkan dengan gambar Mentos, di mana adanya itu bagi kepada 7, adanya air sungai, air salji, air embun, air laut, air perigi, air mata air. Dan di bawah dia saya sertakan dengan gambar-gambar kegunaan air, di mana seperti yang kita tahu, kegunaan air seharian kita sangatlah penting. Kita menggunakan air setiap hari. Untuk contoh kegunaan air yang saya tampilkan di sini, untuk kita mandi, untuk kita memberus gigi, untuk kita membasuh, untuk kita minum, untuk kita menyiram pokok dan pelbagai lagi. Dan di bawahnya saya sertakan dengan bahagian air. Apabila pelajar itu memahami jenis-jenis air, pelajar itu akan memahami juga bahagian-bahagian air, di mana bahagian air ni terbahagi pada 3, iaitu air mutlak, air musyammash, air musta'mal dengan air mutanajis. Ada 4 bahagian semuanya. Dan di bawahnya saya ada huraikan apa itu air mutlak, apa itu air musammash, apa itu air musta'mal dan apa itu air mutanajis. Okey. Untuk button yang di bawahnya itu button seterusnya atau button kembali. Anda boleh mengelik button seterusnya untuk ke halaman seterusnya, iaitu halaman mari bermain. Setelah murid-murid belajar, salah satu kaedah untuk guru mengetahui kefahaman murid-murid itu sendiri adalah dengan permainan. So, saya datangkan di sini ada dengan 3 permainan. Yang pertama, permainan kuis secara pilihan betul atau salah. So, murid boleh menekan jar di bahagian ini untuk murid menjawab soalan-soalan berkaitan air dalam kehidupan. Murid perlu memilih antara soalan itu betul ataupun salah. Dan di bahagian bawah ni saya sertakan dengan aktiviti permainan pagar sesat, di mana murid-murid ini boleh menggerakkan button ni ke arah zon yang betul. Contohnya untuk air mutlak, murid boleh menggerakkan benda ni ke bahagian air yang suci. Itu juga dengan permainan yang ketiga, saya datangkan dengan permainan yang dipanggil kapal terbang, yang digunakan sentuhan atau papan kunci untuk pergi ke jawapan yang betul dan elakkan yang salah. So, murid-murid boleh menjawab dengan keadaan tenang dan seronok tanpa tekanan. So, di bawahnya juga saya sertakan dengan button seterusnya dan button kembali untuk ke halaman seterusnya. Anda boleh menekan seterusnya untuk kita tambahkan lagi latihan. Di sini saya datangkan latihan secara individu dan adanya latihan berkumpulan. Sini adanya contoh-contoh latihan. Murid-murid boleh merujuk di sini untuk mereka memperkukuhkan lagi kefahaman mereka tentang topik yang diajar. Okey, untuk button seterusnya adalah rujukan. Saya datangkan sini dengan 3 rujukan. Yang pertama iaitu buku teks pendidikan Islam tahun 1 itu sendiri, di mana dalam buku ini pelbagai jawapan pelbagai soalan yang boleh didapati dan yang berlandas dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia.
Dan yang kedua, saya datangkan dengan DSKP Pendidikan Islam, di mana untuk melakukan standard kandungan untuk mencapai satu objektif, capai standard kandungan dan standard pembelajaran, kita perlu merujuk DSKP yang telah disediakan. Dan yang ketiga, saya datangkan dengan buku cerita, di mana buku cerita ini ada juga menyatakan tentang jenis-jenis air mutlak. Okey, untuk di bawahnya saya datangkan juga dengan button seterusnya atau button kembali untuk ke halaman seterusnya. Tekan seterusnya untuk halaman maklum balas. Saya sediakan di sini iaitu Google Form untuk mereka menjawab hasil pemerhatian mereka, hasil mereka guna tentang Google website yang telah dibina. Ini adalah bukti daripada 10 responses yang telah menjawab Google Form yang telah saya bina. Ini adalah bukti-bukti maklum balas daripada murid-murid itu sendiri. Ini ada 3 guru yang telah saya temu bual. Yang pertama, Ustazah Nasliza binti Ismail, guru pendidikan Islam. Yang kedua, Sir Burhanuddin Fahmi bin Nazri, iaitu guru bahasa Inggeris. Dan yang keempat, Ustazah Suhaiza, guru pendidikan Islam juga. Okey, untuk seterusnya, tekan button seterusnya untuk kita ke halaman penutup. Penutup di sini, ini adalah halaman yang terakhir untuk Google website yang telah saya bina. Sini saya memberikan kesyukuran saya kehadirat Ilahi kerana telah memberi peluang kepada saya menyiapkan tugasan-tugasan yang telah diberikan dengan jayanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada T.S. Sofiana Puteri bin Yusuf atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah Dr. curahkan kepada saya sehingga saya mampu untuk mendirikan Google website saya sendiri. Tak lupa juga kepada ibu bapa dan guru-guru yang sentiasa membantu, yang sentiasa memberi dorongan kepada saya apabila saya kekurangan semangat. Dan itu saja daripada website. Terima kasih. Saya harap dengan adanya Google website saya ini dapat membantu sedikit sebanyak pengguna-pengguna, khususnya murid-murid dan guru-guru, untuk mereka mengetahui dengan lebih baik berkenaan dengan air mutlak, khususnya berkenaan dengan air kehidupan, khususnya air mutlak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.